Kenapa makin kita nak dekat dengan Allah, jalannya makin susah, makin payah. Allah Subhanahu Wa Taala pernah berfirman, adakah manusia akan dibiarkan dengan berkata, kami sudah beriman, sedangkan mereka belum lagi diuji. Saya nak kita semua tengok dekat sini. Siapakah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Dia adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dialah orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dialah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dialah orang yang paling beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada satu makhluk pun yang melebihi daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita tengok bagaimanakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diuji di atas muka bumi. Dengan semasa dia dilahirkan. Apabila dia dilahirkan, dia sudah tidak mempunyai bapa. Apabila dia berumur 6 tahun, mak dia meninggal. Kemudian dia dibesarkan oleh datuk dia. Kemudian datuk dia meninggal. Dibesarkan oleh pakcik dia. Kemudian dia dilantik menjadi Rasul. Dia ditentang, dihina, dipukul, dicaci, disakiti. Macam-macamlah yang kena dekat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan dialah yang paling bertakwa, dialah yang paling beriman, dialah yang paling dekat dengan Allah SWT. Jadi kita kena ingat satu benda. Dunia ini adalah tempat ujian. Jadi setiap saat kita akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam macam-macam bentuk. Kesenangan, kesusahan, kegembiraan, kebahagiaan, kekayaan, kesakitan, semua itu adalah ujian. Cuma antara kita sedar dan tidak sedar, itu adalah ujian. Jadi jangan ingat apabila kita dah dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak akan pernah diuji. Ingat, kita akan sentiasa diuji. Bantu saya share video ni, nak berilmu, follow Ustaz Kembar.